Okay guys, bagi pengguna-pengguna Tigo Cross Turbo ataupun future owner yang tengah plan nak beli Tigo Cross Turbo, korang boleh tengok video ni sebab saya nak buat tutorial macam mana kita nak aktifkan ACC mode Adaptive Cruise Control. Yang mana kita boleh adapt kelajuan kereta depan. Kereta depan bergerak, dia bergerak. Kereta depan berhenti, dia berhenti tanpa kita perlu pijak pedal accelerator dan pedal brake. So, macam mana kita nak aktifkan ACC mode ni? First thing first, okay, gear mestilah dalam position D. So, kita anggarkan kereta depan ni adalah situasi sebenar. Kereta yang kita nak follow ketika traffic jam ataupun traffic light. So, ketika berhenti ni, kita perlu set Adaptive Cruise Control. So, kereta depan kita nak follow, kita kena aktifkan ACC ni. So, ini adalah button ACC. So, bila kita tekan, dia akan keluar ACC active. So, masa dia tulis ACC active tu, kita kena tekan set secepatnya. So, setting ni kena cepat. Semuanya kena berjalan dengan cepat. Okay. So, tekan ACC, dia aktif. Then, tekan set. Dia suruh kat situ step on accelerator pedal. So kita tekan, nampak tu dia aktif ACC aktif. So maksudnya dia dah lock kereta depan untuk kita follow. Tadi dia berhenti tu bukan saya yang brake memang sistem yang brake. Dia berhenti sendiri. Okey. Kereta ni dia akan follow kereta depan bergerak dalam kelajuan hanya 30 km/h. Macam mana kita nak set supaya dia boleh gerak lebih laju lagi. Dia boleh follow lebih laju lagi daripada 30 km/h. Mudah. Alright. Ini pun perlu set dengan cepat. Okay. Bila kita tekan pedal accelerator. Okay. Kita tekan pedal accelerator. Dia akan keluar hijau. So dia akan hijau. Macam contoh saya tekan ni. Nampak tu. ACC aktif. Kat situ pun warna hijau. Ketika dia hijau, sebelum dia padam sekejap sebelum dia hijau, lepas tu dia padam. And then waktu dia hijau tu, kita kena cepat-cepat tekan plus ni. Set. Dia ada plus, minus. Okay. Kita nak lebihkan kelajuan dia ataupun kurangkan kelajuan dia, kita kena tekan pada set. Sebagai contoh, saya tekan lagi sekali. And then dalam waktu dia hijau, saya perlu set. Nampak tu. Saya naikkan. Okey, dia mati. So 50. Doh, kalau saya nak naikkan lagi, saya kena tekan lagi pedal accelerate. Waktu dia hijau, saya kena naikkan lagi